Buat apa nak saman cikgu tu? Kenapa nak kena saman? Tak saman lah. Tak perlu saman. Sedap. Hal macam ni tak perlu saman sayang. Tak perlu saman. Hal macam ni tak perlu saman. Hal perlu macam ni perlu kita dengan nak declaration je. Itu sahaja. Dia tak perlu nak saman-saman, tak perlu. Ini pasal budak-budak, bukan pasal benda apa. Kenapa nak kena saman? Pelik lah aku. Kenapa nak kena saman no? Tak perlu kena saman. Benda patut berbincang je. Berbincang dengan cikgu tu. Cikgu macam ni nak tanya. Dekat situ pun Mustika pun ada tulis kan. Cikgu, saya nak berjumpa dengan cikgu pasal anak saya ni. Kan? Jumpa cikgu tu. Jumpa. Hal macam ni kena jumpa. Sampai budak-budak balik menangis. Itu dah teruk dah tu. Sekolah tempat mengajar, tempat kita mengajar. Bukan kita balik kita didera dengan kita punya mental. Tak. Sekolah tu adalah tempat mengajar. Mengajar, diajar, disayangi, dihormati. Sekolah adalah tempat kita tahu hak-hak kita. Hak kita sebagai murid, hak kita sebagai cikgu. Sebagai seorang cikgu yang punya akal fikiran telah diberikan oleh Allah SWT supaya menjaga, protect anak murid. Yes, tak semua anak murid baik. Tak semua anak murid saya mengaku. Tapi anak murid yang umur 9 tahun, saya rasa tidak wajar untuk dimarah sebegitu. Direkod adalah salah satu tindakan yang tidak waras. Sebagai orang bernama cikgu yang saya tak tahu umur dia berapa, merekod itu adalah satu kesalahan. Kerana apa motif dia nak merekod? Merekod memalukan dan marah tu secara publik adalah tidak wajar. Sebagai seorang cikgu yang berdedikasi, mempunyai amalan-amalan keharmonian, sepatutnya tidaklah wajar untuk membuat sebegitu kepada budak murid yang baru umur 9 tahun. Itu je. Benda tu tak wajar. Memang tak wajar. Kalau orang sekali-kali pun memang tak wajar. Kita orang sebagai parents bukannya tak bagi you all marah budak, tak bagi you all marah anak kita orang. Bagi. Tapi marah itulah secara berhemah, secara sebagai pendidik, bukan sebagai pembuli. Cara awak marah tu adalah awak bully mental dan bully minat mereka untuk belajar, menguasai pelajaran yang mereka lemah. Budak-budak lemah ni, pelajaran ni bukan disebabkan tak minat. Kerana ada tenaga pengajar macam ni lah membuatkan mereka tidak gemar atau berminat dengan mata pelajaran yang patut mereka kuasai ataupun patut mereka lebihi, patuhi, pelajari kerana mempunyai sikap pendidik sebegini. Saya 999 Nur Sajat Kamarul Zaman melaporkan edisi ini. Tiba. Kan